Adakah terhenti pahala si mati jika jalan yang dia wakaf ditutup, tak kasih orang lalu? Okey. Dia kata kalau orang yang wakaf sesuatu benda memang dapat pahala. Okey. Contoh, ada orang wakafkan tanah dia untuk buat masjid ni. Masjid malam ni, masjid Nurul ni apa benda? Nurul Ihsan. Okey. Setiap kali orang mari semayang ke apa, tuan yang mati dah tu pewakaf dapat pahala. Tiba-tiba kerajaan tutup masjid ni, tak benar solat, maka pahala terhenti. Memang terhenti. Begitu juga jika dia wakafkan tanah untuk buat rumah anak yatim, diwakafkan rumah untuk fakir miskin dan contohnya, lalu diblok penggunaannya, maka pahala tersekat. Memang tersekat. Batu hukumnya haram. Sengaja kita tutup tempat-tempat wakaf. Haram hukumnya. Melainkan kerana darurat. Contoh ada tanah runtuh dan sebagainya. Okey.